Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Masih dalam sama juga, iaitu 30 hari bulan Oktober 2024 Masehi bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.46 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Tadi tak ada kesempatan untuk buat video review, jadi saya berserta dengan review dulu dah barang yang baru sampai kemarin. Barang sampai kemarin dalam pukul 7 dalam waktu maghrib lah. Sampai dalam waktu maghrib 5 dah bukan masa tu lah. Sebab saya dari barang sampai tu saya tak ada di rumah. Tapi saya di Malaysia tu dah ada dekat dengan maghrib dah lah. Ada 50 lebih kurang. 50. Sebelum masuk maghrib lah. Sebelum maghrib sampai. Mana ada kita tu lah. Dekat masuk maghrib. Masuk maghrib 50. Barang ni sampai pada 50. Okey, barang ni track 2%. Betul kan? Penghantar Shine penghantar. Nombor telefon tu 8007 5589 35190. Alamat Logistik Sorting Hub Zhejiang Yiwu Kuishi Road 196 Debat Baru Cina. Postcode 322000. Penerima nama Muhammad Syukri bin Ramli. Nombor telefon 016 268 1189. Alamat 13 si alamat kampung apa ni, alamat rumah kak dua saya lah, Kampung Pada Buah, pos 22 postcode 22010 Pasir Aka Besut, Terengganu. Postcode 22010. Item 1 lah, item 6 lah, 6 semua. Okey. Okey. Tak review dah. Belum saya daily report lah, review dulu. Sebab tak ada lagi saya buat review ni. Lepas balik daripada kawan dah ganti siapa janji tadi. Ngantuk lah jadi tidur tadi. Tak buka malam lagi. Buka ni. Headband ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Empat, lima, enam. Jadi 3 sini. Lepas tu 3 sini. Jadi semua 6. Dah betul headband. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan itu saja untuk sesi review. Okey, terusnya agenda seterusnya kita video daily report kita untuk hari ini. Pagi tadi saya bangun, tadi dia dah sambung ya dah. Sambung tu direct terus lah. Kalau kita kena cut dulu dah. Okey, pagi tadi saya bangun dalam pukul 10. Pukul 10 dah. Malam tadi saya tak tidur. Tadi saya tunggu. Tak ingat. Jadi ya jadi bengong sikit pasal tak tidur malam kan. Malam tadi saya tak tunggu. Lepas tu saya lepas saya turun, saya semai subuh, saya sarapan. Lepas tu dah pukul 8.30 saya pergi sambung belajar 3 hari lah. Belajar tak ada saya hari ni dah ada 12. Dalam pukul 12 4 minit ada saya review kan. Pasal apa pasal ni nak akak suara sikit lah pasal hujan kan. Jadi dengar sikit lah muka nak suruh dengar kan. Lepas tu lepas selesai belajar tu
pasal baju saya review tadi kan pukul 12 4 minit ke lepas kalau sudah buat review tu saya terus balik lah. Asyik ada singgah mau Kedah Fikri. Inai sana dah ada pukul 1.20 tu bukan saya balik. Balik tu relax sekejap lah 3.30. Saya semaya asar asar dah. Lepas tu masuk pintu rasa hanyu ngaduk tidur. Bangun pula dari pukul 5.20 kat ni. Bangun mandi-mandi terus maya asar. Lepas tu pukul 5.40 saat ni terus buat video ni. Review bagi Pasapa dan juga bagi Pasapa kemarin dan juga ni video dari report ni. Okey sekadar bersama dengan dari report. Okey sekadar itu saja untuk sesi video review dan beserta dengan dari report untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.